Belajar secara online ni ada juga bagus dia Ustaz, sebab kita tak perlu pergi ke tempat yang kelas kita belajar tu. Jadi macam jimatlah daripada segi masa, daripada segi kewangan. Saya rasa syukur sangat-sangat, saya gembira sebab bila kita dah berusia ni, sebab dah lama tinggalkan Al-Quran, jadi banyak yang saya lupa. Bila saya dah masuk kelas haraki, saya rasa seronok dan rasa teruja untuk belajar. Sebabnya kaedah haraki ni banyak macam untuk kita tak perlu menghafal, cuma kita belajar daripada gambar-gambar yang ustaz tunjukkan semasa dalam kelas. Lepas tu kita diberi latihan untuk kita praktis. Lepas tu kita hantar pada ustaz lah untuk semak. Jadi saya gembira lah Ustaz, sebab sekarang dah boleh lah baca, walaupun ada juga macam tersekat-sekat. Mengembangkan kaedah yang mana saya belajar tu untuk kawan-kawan dapat belajar bersama-sama, dan kita pun dapat mengumpulkan pahala untuk diri kita sendiri buat kita punya bekalan di akhirat nanti. Saya menyeru kepada sahabat-sahabat di dalam kelas online ni, joinlah kelas mengaji bersama dengan Haraki, sebab banyak kebaikan yang kita dapat daripada kelas yang akan kita belajar ni. Sebab kita kaedah ni dia tak perlu menghafal, cuma kita just kita tengok je, lepas tu kita akan rasa macam teruja lah esok tu nanti nak minggu depan tu nak belajar apa. Yang ustaz akan tunjuk tu memang pada saya seronok lah. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat sebelum menutup mata saya dah boleh baca Al-Quran. Dan saya InsyaAllah akan terus istiqamah lah Ustaz dengan Al-Quran ni sebelum kita dijemput pulang.